Daripada cahaya biasa pada sunset yang menembusi tingkap. Cahaya yang boleh ubah suasana, bukan sekadar lampu. Ni fotografi flashlight daripada Photo Olex. So kalau hampa foto atau videographer atau content creator, flashlight ni memang game changer lah. Dia ada 10 pattern gobo plate ni yang kita boleh ganti-ganti secara magnetik dekat extension getah ni mengikut mood dan kesesuaian kerja kita tu. Yang paling aku suka tingkap dengan yang bulat-bulat ni. Plug and play je. Tekan sekali butang ni boleh tukar kepada 4 warna: kuning, biru, warm white dan merah. Dan pusing button ni untuk kita adjust tahap kecerahan tu. Dia bagi juga satu diffuser ni, so kita boleh lembutkan lagi cahaya lampu ni dan jadikan dia sebagai soft light. Kapasiti bateri dia 8400 mAh, so dia boleh tahan 4 ke 5 jam lah kalau kita on direct. Dan body dia pun memang solid aluminium alloy lah. Jangan jatuh atas kaki je. Nak pasangkan lampu pada tripod pun senang je, sebab dia ada 3 lubang yang jenis skru macam ni, yang biasanya memang ada kat semua tripod lah. Dan sekarang pun kebanyakan background video aku akan guna lampu daripada Photo Olex ni. Serius weh, perubahan kecil tapi boleh bagi impact besar tau. So kalau hampa nak hasil video atau gambar hampa cun tapi nak low budget kan, so hampa kena ada lampu ni. So untuk belian, link aku dah sediakan kat bawah tu.